dapat tenaga baru, Encik Bos. Apa? Jangan harap! Aku, Boboiboy Jumper! Apa benda tu? Tumbukan jinak! Kuasa apa ni? Berani kau cederakan kawan-kawan aku? Aku akan ajar kau adu. Ajar aku? Jangan mimpilah! Alamak! Tiga laser Maxima! Hancurlah kau, Boboiboy! Hah? Hancur? Apa? Gempa! Hah? Kita kena serang dia bersama. Pedang Alida! Nampaknya kau pun dah dapat kuasa baru. Cepat, habiskan dia. Baiklah. Ya! Ambil ni! Hoverboard Jumper! Ya! Cakra udara! Gerakan kilat! Ya! Ya! Terbaik. Boboiboy dah sedar! Boboiboy! Kau tak apa-apa ke, Boboiboy? Kau okey ke? Kau okey ke? Hah, Boboiboy? Boboiboy? Oi, bengkok cucu aku tu nanti. Sorry, Boboiboy. Aduh. Terima kasih ya Boboiboy sebab selamatkan kita orang. Yalah, kalau tak, kita semua sudah habis wah. Apa jadi pada Adudu? Baru sampai datang selamatkan dia. Lepas tu... Tak payahlah kau kisah kat Adudu tu. Kau tu tengah lemah. Apa kata kau makan biskut aku ni? Cepat sikit sembuh. Ish kau ni. Ini bukan kasih sembuh. Lagi sakit adalah. Alah. Tukaran makanan. Nah, biskut Boboiboy. Garanti sedap punya. Lu suka-suka tukar batch orang jadi biskut. Lu tak rimau kak? Ampun, Ning. Terbaik. Tersengaja? Seribu tekanan. Tuan-tuan dan puan-puan, kereta api berkelajuan tinggi akan tiba sebentar lagi. Sila pastikan anda berdiri di belakang garisan kuning untuk mengelak dari dilanggar. Kalau kena langgar nanti, siapa susah? Aku kau kena. Kau dengar tu Boboiboy? Kereta api nak sampai dah. Baik semua ada? Ada tu. Okey, jaga diri baik-baik. Jangan lupa telefon Atuk bila dah sampai. Baik, Tok. Aduh, saya ikut Boboiboy lah, Tok. Mana boleh, Syabat. Kesian Tok Abah sorang-sorang nanti. Alah. Sila pastikan anda berada di platform yang betul. Kereta api nak sampai dah. Ada apa-apa tertinggal? Tak ada, Tok. Kau lah satu-satunya cucu Atuk. Kau jangan lupa Atuk kat sini ya. Takkan lupa, Tok. Atuk kan Atuk yang terbaik.
Mana boleh lupa. Dah, cepat pergi ambil beg semua. Baik, Tok. Bobo Boy, tunggu! Tunggu aku, Bobo Boy. Apa pasal kau ni? Aku nak hantar Bobo Boy. Oi, dah lah tu. Apa korang semua buat kat sini? Kita mau hantar lu, Wah. Entah. Kesian si Gopal tu. Bobo Boy, janganlah tinggalkan aku. Hai kau ni. Cuti nanti aku datanglah balik. Betul ke? Janji Janji? Ya, janji. Kaulah kawan baik terbaik, Bobo Boy. Dramatik betul. Dia nak balik je lah. Bukannya nak pergi bulan. Alah, cakap orang. Nah, aku ada bawa biskut untuk kau. Bolehlah makan dalam kereta api nanti. Ambillah. Penat aku buat tau. Yelah. Terima kasih. Pada kesemua penumpang, sila tunggu saingan kereta api Baldi sepenuhnya. Boy, jangan lupa kita orang tau. Mana boleh lupa. Kereta api ini akan berlepas sebentar lagi. Sila pastikan anda... Tayar kereta api ni pancit. Tak boleh berlepas. Kereta api ni terapung pakai magnet lah. Tak pakai tayar lah. Apa kamu ni? Sudahlah tu Gopal. Okeylah, aku kena pergi ni. Pergi dulu Tok Abah. Kira salam kat mak ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye, Bobo Boy. Ingat tahu janji kau nak datang balik. Orang ni dramatik betul. Nanti Bobo Boy datang lah balik. Siapa yang nak balik ni? Atuk ke Bobo Boy? Almaklumlah Datuk tu ni cepat lupa. Terbaik. Jumpa lagi, Bobo Boy! Kau menang kali ni, Bobo Boy. Tunggulah. Aku akan kembali, Bobo Boy. Aku akan kembali. Encik Bos. Kembali ke markas kota dulu, Encik Bos. Dah hujan dah ni. Apalah nasib aku. Bangun! Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi, Cikgu. Selamat pagi semua. Hari ni kamu semua akan dapat kawan baru. Kawan baru? Budak baru. Marilah kita pergi mengembara. Inilah masanya. Terima kasih kerana menyokong Bobo Boy. Korang memang terbaik. Jumpa lagi musim depan. Bye-bye.